Ini kisah menakjubkan penyokong Saint Pauli bersatu hati untuk memiliki stadium mereka sendiri. Pada 2021, penyokong Saint Pauli memulakan kempen untuk mengumpul dana dengan matlamat untuk membeli saham dalam stadium Melentor yang ketika itu dimiliki oleh syarikat komersial swasta. Langkah ini diambil untuk memberikan mereka suara yang lebih besar dalam pengurusan dan keputusan yang melibatkan stadium. Selain itu, dana yang dikumpul juga boleh membantu kelab bersaing dengan pasukan Bundesliga lain. Setiap saham berharga €850 di mana €100 daripadanya digunakan untuk yuran dan sumbangan. Penyokong yang membeli saham ini akan diberikan ganjaran seperti makan malam bersama kapten pasukan, pakej VIP, jersey bertanda tangan dan pelbagai hadiah eksklusif. Hasilnya mereka dapat mengumpul lebih €27 juta dan berjaya memiliki majoriti saham stadium mereka sendiri. Pemilikan ini bukan sahaja mengekalkan pengaruh penyokong dalam kelab tetapi memastikan stadium Melentor akan tetap menjadi simbol kepada kelab. Mungkinkah cara ini boleh ditiru oleh penyokong Liga Malaysia yang sedang ternak ini? Nyatakan pandangan anda.